Kes-kes rasuah berprofil tinggi ni memang selalu jadi tajuk utama berita kan? Tapi pernah tak kita terfikir, apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir? Hari ni, jom kita bedah siasat macam mana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM kendalikan kes-kes yang paling panas ni. Persoalan utamanya ialah macam mana SPRM nak pastikan siasatan kes-kes gergasi macam ni betul-betul bebas daripada campur tangan mana-mana pihak. Jom kita selami prosesnya satu persatu. Baiklah, kita mulakan. Perkara pertama yang kita kena faham, tak semua kes tu sama tau. Bagi SPRM, ada kategori khas untuk siasatan-siasatan yang paling penting dan kritikal. Jadi apa sebenarnya maksud kes berprofil tinggi ni? Okey, ia bukan setakat pasal jumlah duit yang banyak, tapi ia melibatkan orang-orang yang ada nama, ada jawatan besar dan kes tu pula dapat liputan meluas media, jadi bualan orang ramai. Sebab itulah kes-kes macam ni jadi sangat sensitif. Jadi sebab kes ni penting dan sensitif, ia secara automatik jadi keutamaan SPRM. Maksudnya apa? Maksudnya siasatan akan diberi laluan pantas dan setiap satu langkah tu dipantau dengan teliti oleh orang-orang atasan SPRM sendiri. Okey, sekarang jom kita masuk bab siasatan tu sendiri. Percayalah, ia jauh lebih rumit daripada apa yang kita nampak kat luar. Kebanyakan orang mungkin bayangkan siasatan rasuah ni cuma macam ikut jejak duit dari satu akaun ke akaun lain. Senang kan? Tapi realitinya, jauh panggang dari api. Penyiasat kena bongkak keseluruhan cerita di sebalik transaksi tu. Apa motif dia? Siapa lagi yang terlibat? Dan macam mana aliran duit tu bergerak dari awal sampai akhir? Jadi, secara asasnya, ada 4 langkah penting. Pertama, kena kenal pasti siapa yang bagi rasuah. Kedua, kena kesan siapa yang terima. Ketiga, dan ini yang paling susah, kena buktikan kenapa duit tu diberi. Apa tujuannya? Dan akhir sekali, semua bukti ini akan disusun dan dilakarkan dalam satu peta aliran keuangan yang jelas. Tujuannya, supaya kes yang dibentangkan nanti memang betul-betul solid dan susah nak disangkal. Baiklah, sekarang kita sampai ke bahagian yang paling penting dalam keseluruhan proses ni. Boleh kata, inilah jantungnya. Tanpa benda ni, kepercayaan orang ramai akan hancur. Apa dia? Ia adalah jaminan integriti siasatan. Dan jaminan ni bukan main-main tau. Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri yang tegaskan, sepanjang siasatan tak ada arahan atau campur tangan dari mana-mana pihak luar. Maksudnya mudah, siasatan dibuat secara profesional, ikut fakta dan bukti semata-mata. Tak ada yang lain. Dan inilah prinsip utamanya, siasatan mesti bebas dan adil. Tak boleh ada tekanan politik, tak boleh ada orang berkepentingan yang cuba masuk campur. Ini satu-satunya cara untuk pastikan proses itu telus dan yang lebih penting untuk orang ramai yakin semula dengan institusi kita. Prinsip tu memang nampak jelas kan, tapi realiti masa buat kerja siasatan ni selalunya sangat kompleks. Jom kita tengok sikit apa cabaran-cabaran sebenar yang penyiasat kena hadap. Ini satu benda yang orang selalu tanya. Kenapa siasatan kes besar ni makan masa lama sangat? Jawapannya sebenarnya ringkas je. Siasatan berprofil tinggi memang tak ada tarikh akhir atau deadline yang tetap. Kenapa pula tak ada deadline? Sebabnya, setiap kes tu lain-lain. Ada yang unik, ada yang rumit. Kadang-kadang, saksi ada kat luar negara. Dokumen kewangan pula berlapis-lapis. Dan yang paling penting, setiap langkah yang diambil tu mesti ikut prosedur undang-undang. Ini untuk pastikan kes yang dibawa ke mahkamah nanti cukup kuat dan tak mudah goyang. Proses kumpul bukti pun satu hal lagi. Ia kena betul-betul teliti. SPRM dapat maklumat dari macam-macam sumber. Ada dari pemberi maklumat, ada dari agensi lain, ada juga dari orang awam macam kita. Tapi setiap satu maklumat tu tak boleh terus pakai. Ia kena disahkan dulu, kena verify betul-betul. Ingat, dalam siasatan macam ni, kualiti bukti tu jauh lebih penting daripada kuantiti. Jadi, bila kita tengok semua proses yang rumit dan teliti ni, semuanya menuju kepada satu matlamat yang besar. Apa dia? Iaitu untuk membina dan mengekalkan kepercayaan orang ramai. Dan kuncinya adalah ketelusan. Jadi, kalau nak rumuskan, inilah prinsip-prinsip teras dalam siasatan berprofil tinggi. Kes-kes sensitif diberi keutamaan. Analisis bukti dan duit dibuat dengan teliti. Siasatan mesti bebas, tanpa tekanan. Tempoh siasatan pula fleksibel, ikut keperluan bukti. Dan akhir sekali, kerjasama dari semua pihak tu sangat penting. Inilah dia anatomi sebuah siasatan yang telus. Jadi, persoalan besar yang tinggal untuk kita fikirkan ialah, adakah dengan adanya proses yang telus macam ni, ia benar-benar mampu jadi kunci untuk membina semula kepercayaan kita semua dalam perang menentang rasuah?
Satu soalan yang penting untuk kita renungkan bersama.